Yo guys, Google baru je launch tau feature baru yang ada dekat dalam latest punya Android 17 untuk korang punya Pixel devices, contohnya macam Pixel 10 yang ada dekat tangan aku ni. So lepas ni korang semua akan dapat rasa. Tapi surprise, aku actually dah install tau Android 17 dekat sini. Korang boleh nampak aku just double press. Lepas tu ni adalah orang kata dia punya UI barulah untuk korang tengok sama ada korang pakai Android 17 ataupun tak. Kenapa susah sangat ni? Aku nampak banyak kali kot. Tengok. Dah menjadi kan. So ni adalah Android 17 punya UI untuk korang punya devices bila dah update nanti. Alright. So dalam video ni aku akan ceritakan segala benda dan juga apa device yang mungkin korang dapat, mungkin korang tak dapat untuk dapat feature-feature yang ada aku bagi tahu ni. Alright, kita mulakan. Alright, features pertama, Gemini Intelligence. Macam pernah aku dengar kan nama features tu kan. Dekat mana? Ada kaitan dengan buah ke? Adalah kan. Mungkin ada sikit-sikit lah kan. Kita tak nak kata dia tiru 100%. But ini adalah nama features baru yang dia perkenalkan hasil daripada AI daripada Gemini tu. So ni lebih kepada upgraded version dan juga built-in dekat korang punya operating system. So features ni sebenarnya quite advanced dan fokus Google untuk tahun 2026 Android 17 adalah automation. Basically kebanyakan arahan ataupun interface fokus pada suara korang. That's why dia fokuskan kepada automation. Dan kalau korang perasan, Gemini Intelligence punya UI ni dah berbeza sikit. Kalau kan dia infuse juga sekali dengan dia orang punya material expressive. But in terms of dia punya looks almost the same dan korang boleh nampak lah kan sikit-sikit yang di-inspire lah daripada Liquid Glass. Boleh kata macam tu. So, apa yang Gemini Intelligence ni fokuskan sebenarnya Fazli bila kita cakap pasal automate? Sebagai contohnya, kalau korang nak buat listing untuk groceries, lepas tu korang nak Gemini actually cari dekat mana tempat tu ada jual barang-barang yang korang dah listkan. So Gemini Intelligence ni quite bijak untuk cari dekat mana yang korang boleh dapatkan. Not just that, kalau korang buat listing macam gitu, tapi kalau korang nak letak dekat dalam apps third party bukan untuk Google, boleh. So sebelum ni dia orang tak fokuskan pada third party punya apps tau. Tapi sekarang Gemini ni especially dah boleh kawal third party apps, sama ada Spotify ke, Grab ke, Foodpanda ke. Sekarang Gemini dah boleh kawal dan buatkan untuk korang. Dalam Gemini Intelligence ni juga korang sebenarnya ada satu feature intelligent autofill dekat dalam keyboard tau. So feature ni akan kena pasti korang punya IC, korang punya passport untuk fill in borang-borang yang korang tak perlu nak tulis pun, benda yang repetitif. Kan banyak kali kan kalau korang pergi luar negara ke nak register apa-apa dekat dalam apps ke kan. So dia tanya spesifik benda tu tapi korang dah tulis banyak kali. Dan autofill yang normal korang pakai jarang autofill benda tu. Tapi sekarang Gemini Intelligence akan dapat baca semua benda personal tentang korang daripada tinggi, tahun, semua benda tu sekarang dah tak perlu nak isi lagi dah. Lepas tu dekat dalam keyboard ni juga Google dah letak feature Rambler dekat korang punya speech recognition tu. Sebagai contohnya lah kan, dulu kalau korang nak buat translation daripada suara kepada teks, dia betul-betul perlu precise, betul tak? Tapi sekarang Rambler ni dia lebih kepada translate balik apa yang korang cakap tu tapi in a more proper way. Dan dia akan buang benda-benda yang tak betul yang korang cakap rasa tak nak letak macam gitu. Sebagai contohnya kalau aku cakap macam aku nak pergi tengok konsert MCR lah, tapi kita nak naik Grab ke nak naik motor aku rasa nak naik motor kot. So dia buang thinking process dekat situ. Rambler tu sama ada nak naik motor ataupun nak naik kereta, dia terus cakap, Fazli, kita nak pergi konsert MCR dan kita akan naik motor. So dia tak ada nak cakap lah persoalan macam gitu. Tak ada dah. Alright, apa yang aku perasan juga dekat dalam Android 17 yang baru ni sebenarnya, Google bukan je fokuskan kepada feature sahaja tau, tapi dia lebih fokuskan kepada kemudahan korang nak gunakan korang punya smartphone. Macam aku cakap tadi, dia fokuskan kepada automate. So sepatutnya semua benda korang tak perlu nak banyak tekan. Korang just perlu cakap je. But kalau korang tengok betul-betul masa launching Android 17 punya features ni, Google ada mungkin tersalah cakap ataupun bagi clue. Sebagai contohnya lah kan, dia ada cakap feature ni akan datang dekat dia orang punya smartphone, tablet dan juga smartwatch, even dekat dalam glass. It's one seamless Gemini Intelligence experience across your phone, your watch, your car, and
And glasses too. Google dah lama tak buat glass tau. So tu mungkin clue yang kita ataupun aku dapat tangkap. This motherfucker don't miss. But cara korang nak buat widget ni juga ada satu cara yang baru. Korang just boleh sebut je apa yang korang nak dan widget tu akan automatically generate. Sebagai contohnya, aku just cakap contohnya macam Google buat satu widget untuk pantau kelajuan angin dan juga suhu untuk aku punya larian kali ni. So dia akan generatekan untuk korang. Lepas tu dah ada dah dekat korang punya smartphone. Tak perlu nak pergi app lain, nak pergi custom widget kan. Aku banyak juga buat widget dekat dalam app-apps yang third party. Tapi yang ni sangat convenient lah kalau korang tanya aku. However, benda ni nampak macam complicated kan sebab dia melibatkan AI. Lepas tu korang kena prompt kan guna suara. Mudah untuk korang, nampak complicated untuk Google. Tapi sebenarnya UI dia quite simple tau. Dia just gunakan template yang ada and paparkan je nombor yang diorang actually boleh baca. Kalau korang tengok betul-betul lah kan. Sebab diorang tak cakap benda ni. Aku tengok macam like it's quite simple thing apa yang diorang buat. Bijak sebenarnya. Dalam Android 17 ni juga Google ada mention optimization dengan social media, third party apps. Contohnya macam yang korang komplain sangat-sangat adalah Instagram kan, WhatsApp. So benda-benda macam ni Google ambil serius. Katanya dia akan repair apa yang dulunya orang komplain, sekarang dia akan improvekan. Dulu dah ada tau brand yang buat benda ni, yang fokuskan kepada kualiti untuk post dekat dalam Instagram, stories, reels, gambar, betul tak? That is Samsung. Dia ada beritahu dulu. Tapi sekarang Google cakap dia akan fix that level to the core. Maksudnya dulu Samsung dia baiki benda tu, dia akan layerkan. Tapi yang ni Google akan baiki dekat core Android 17 yang akan datang. So how optimize yang Google cakapkan ni, kita akan experience nantilah. Satu benda juga yang buatkan aku excited sebenarnya, dia kata dia sama level dengan competitor. Pada masa yang sama mungkin lebih quality daripada yang competitor. Siapa competitor tu? Closest competitor, jiran berbuah tu. And dalam optimization untuk social media ni juga, korang mungkin akan dapat gunakan features-features yang ada dekat sebuah telefon tu. Contohnya macam night mode kan. Kalau kau nak buat Insta Stories gunakan night mode, boleh juga. So dia akan automatically activate. Stabilization pada masa yang sama, and dia akan naikkan lagi quality bila korang post dekat Insta Stories. So itu yang Android 17 sebenarnya fokuskan. Korang jangan ingat yang Android akan fokuskan dekat Instagram je. Apps edit pun yang Instagram buat tu pun dia actually fokuskan. So dalam feature ni, since Pixel dia ada codec dia sendiri untuk record video, dia orang juga akan blend in optimization dengan edit punya app. So lepas ni kalau korang edit dekat dalam app tu, dia akan lagi optimize. Korang pun akan dapat higher quality, and even korang dapat a few features yang lain. Contohnya macam nak edit audio kan, nak separatekan noise dekat belakang, nak kurangkan, boleh juga. Kita cakap pasal software yang ada dekat dalam Android 17 pula yang baru. Antaranya yang aku nampak, diorang sebenarnya akan letak satu feature screen recording yang korang boleh record diri korang dekat dalam screen recording tu. Faham tak maksud aku? So nama features ni screen reaction. Basically korang just screen record apa yang korang nampak dekat situ. Lepas tu, ni basically kalau korang tengah tengok video orang lain lah kan dekat dalam TikTok, lepas tu nak buat reaction towards that video, korang just tekan screen recording dan dia akan activatekan kamera depan ni. Lepas tu dia akan record lah korang sambil korang bercakap. Dan dia akan sentiasa on point, kata Google. Yang ni aku tak berapa nak faham, but basically dia akan crop lah korang punya background tu kan, separate kan. Lepas tu dia akan buatkan korang timbul macam normal reaction yang ada dekat dalam TikTok punya video. So benda ni basically copy daripada orang lain, but it's a built-in punya features. Probably quality yang lagi nice. Next one, kalau korang bukan pengguna Android mungkin tak terkesan sangat, tapi kalau korang pengguna Android, benda ni penting. Emoji yang korang dapat sekarang kebanyakan dia 2D, betul tak? So lepas ni semua benda akan 3D punya version. Dia probably guna AI je buat semua benda 3D. Aku yakin lah 100%. Lepas tu ada satu features ni, nama dia pause point. So aku rasa korang dengan aku banyak kali hadap benda macam gini. Sebagai contohnya macam korang nak tengok smartphone, lepas tu nak tengok kalender je kan, tiba-tiba lah terbuka Twitter, terbuka TikTok, terbuka thread kan, tengok apa benda-benda yang latest dekat dalam thread, yang isu kan, spill ke. So pause point ni dia tahu yang korang sebenarnya just nak tengok benda yang penting je, email je kan, tiba-tiba korang buka social media. So dia akan pause kejap dan suruh korang tarik nafas. Apa yang korang nak buat tadi? Dia akan tanya,
So dekat situ it's quite funny, tapi dia function lah. Dia buatkan korang terfikir sejenak. Lepas tu okay, maybe tak perlu nak scroll social media kot, just fokus kerja aku. Bagi aku benda ni sangat function dan berguna untuk orang yang kadang-kadang benda ni berlaku dalam sekelip mata tanpa kita sedar tau, bawah sedar. So a reminder is very handy lah bagi aku. Alright, satu features yang aku rasa aku dah beritahu sebelum ni, features yang dah pun ada dekat dalam Android 16 dan juga Android, aku rasa Android 16 je, cuma Google update je dekat dalam ni kan. And ni adalah official launch untuk features yang ada dekat dalam Android punya devices. Sebab sebelum ni kita rasa macam like it's illegal. So sekarang dia nampak bila dah launch, so betul lah dia officially daripada Android, daripada Google. So nama feature tu Quick Share compatible dengan other devices. Maksudnya iOS lah, obviously. So AirDrop korang akan dapat gunakan bersama dengan korang punya Google Pixel. Update akan datang compatible juga dengan telefon Oppo, Vivo, Samsung devices and Google Pixel devices. So far 4 ini sahaja brand yang dapat, dan keempat-empat ni semua flagship tau. Tak ada satu pun mention mid-range dan juga entry level. So korang kena jaga-jaga. Last but not least, Android Auto. Yang ni aku rasa the most awaited features yang patut letak dekat dalam Android Auto daripada dulu lagi dah. Sebagai contohnya, bukan support dekat kebanyakan kereta je, tapi yang penting sebenarnya YouTube dan juga any other third party yang boleh tunjukkan video. So kalau korang pengguna Tega Android Maps dia one of the best, tapi dia lacking, dia tak support video. Sebagai contohnya macam kalau korang tengok kebanyakan kereta lah kan, kebanyakannya memang screen dia besar, tapi the main problem is it's a very waste of screen, waste of size. Takkan aku nak tengok map semata-mata. Bila dah ada screen besar macam gitu, bagilah option tengok benda lain juga kan. So take advantage banyak benda. So untuk Android Auto version 17 ni, korang akan dapat tengok YouTube punya video setakat ni. Belum lagi dekat Netflix, belum lagi dekat mana-mana lah. YouTube pun aku rasa dah okey sangat dah. However, korang jangan ingat korang just boleh play lepas tu drive macam gitu je. Tak boleh. Kalau korang switch dekat D je, dia akan tukar jadi audio je. Dia akan jadi macam podcast je. But at least kita dah ada awal-awal. Contohnya macam kereta Imas aku kan. So macam aku tengah charge kereta tu, dan aku nak tengok benda lain, aku boleh tengok YouTube. Kalau tak sebelum ni, screen tu aku rasa macam tak ada function. Tengok map je. Other than that, Android Auto sekarang dia dah lagi deep into korang punya kereta. Apa maksud aku? Sekarang ni official Android Auto yang support, dia boleh akses korang punya kereta tau. Dan dia akan dapat gunakan kamera yang tengok dekat depan. Maksudnya kalau korang gunakan Maps, dia boleh suggestkan korang untuk pergi ke lane kiri ke lane kanan ke, untuk masuk dekat dalam lane yang sepatutnya. So dia lagi accurate lah, dia membantu korang. Tapi ingat, dia akan lagi dalam dekat dalam korang punya kereta. So kita slowly nampak yang Android Auto ni dah level-level masuk dekat dalam dunia kereta dah sebenarnya. And kalau korang rasa yang tu belum cukup dalam lagi, Android Auto sebenarnya dia tahu tau diameter kereta korang, apa barang yang boleh masuk. So kalau korang pergi shopping lah kan, beli TV contohnya, lepas tu korang tanya Gemini Intelligence, boleh muat tak TV besar ni dalam kereta aku? Dia akan cakap ukuran kereta aku macam mana and boleh muat ke tak dekat dalam bonnet tu. So dekat situ korang tahu yang Gemini ni dia tahu segala banyak benda bila korang connectkan dengan Android Auto. But one of the most anticipated features update yang semua orang tunggu lah kan. Korang pernah tengok Maps, A-Maps? Pernah tengok? Pernah rasa? Pernah try? Yang China punya version. Banyak benda weh. Kita boleh tengok kita lalu dekat jambatan ke, lalu bawah tanah ke kan. Dia 3D lepas tu transparent. Kita tahu exactly dekat mana kita duduk, lane mana yang kita duduk. So tu features yang semua orang suka sangat-sangat, yang tak ada dekat Google lagi sekarang. But kali ni Google dah update dah. Dia akan bagi korang 3D map untuk navigate lah kan dekat dalam peta. So lepas ni korang dah boleh tengok flyover, korang boleh tahu dekat exact jalan yang korang pergi, lagi senang. Kalau tak sebelum ni 2D dia sangat sakit kepala, especially lalu dekat pencala link tu. Ya Allah, aku tak tahu kenapa dia orang tak tempat tu. So tu adalah features-features Android 17 yang korang akan dapat nanti. So tunggulah guys, nanti dia akan letak. Aku punya dah ada Android 17 kat sini, cuma feature-features ni belum lagi ada dekat dalam ni untuk aku gunakan. And nantikanlah kita akan try semua yang ada ni, so that korang boleh update
ataupun tak dekat dalam Google punya devices, Samsung punya devices, Vivo punya devices, Oppo punya devices yang aku kenal lah, yang officially Google cakap dia orang support. Even kereta ni tak semua Android phone dapat tau. Brand dapat, Realme ke, Infinix ke, dia tak mention. Dia just mention 4 tu je, which is flagship only. And then dalam launch untuk Android 17 features ni juga, dia orang ada launch satu lagi produk nama dia Google Book. So ni basically Chromebook lah kan, untuk korang gunakan untuk study dan sebagainya. Aku rasa benda tu macam okay lah kan, bagus ada option yang lain korang boleh gunakan sebagai student. Untuk normal punya orang, aku tak rasa macam patut sangat lah. Sebab Google punya devices tak murah. Banyak tablet yang murah dekat dalam Malaysia ni. Yang tu aku rasa lagi berbaloi. However, it's good. Kalau dia bawa masuk Malaysia, aku boleh try lah. Google macam biasa, right? Aku boleh try dulu. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So also make it smiling. I'll see you guys on my next video, Android 17 yang akan datang. Bye.